Yang pun wujud memakna syid kana Tuhan, kedua kidam syid kana kendiletan, yang kele baka berang kajanana tanle, di fon awai syid kana hingga o akhir. Mukhlafatuhu lil hawadisme yang kepet, hana saban pegetanyongan penejut, yang kelimang kiamu binafse, hana hajat ke yang pegat ke tempat dengan tempat Temayang kenam wahdaniyana mesifut, syid rapo getanyakan dua lepet, yang ketujuh nama sifat dengan kudrah, dum alamnya dona pejut kuasa Allah. Ngon iradah nama sifat yang ke-8, nepe tente jejut mungkin berangkaban, kesekurang nama sifat dengan ilmu, berangkapuan tepule Tuhanku. Yang ke-10 nama sifat dengan hayat, syidlam mude pagetanyakan kesiat. Yang ke-11 nama sifat dengan sama, dena dengar suga tanya meski tasah. Ke-12 dengan basar nama sifat, deh nekalan batat dalam suput seput, dengan kalam nama sifat yang ke-12, nama tutukan suarahan merupa. Ngon kadirun yang ke-14 nama sifat, kuasa nutadum alam nyodro nepejut. Ngon muridun ke-15 bata hisab, nepe tente jejut mungkin nana silap. Ngan alimon nama sifat yang ke-16, jut perkara dumna tepu oleh Allah. Ke-17 nama sifat dengan hayun, syid ude pagetanyakan meyofon. Sifat sami'on ke-18 bata kira, deh nedengar ada bacut mesuara. Kesekurang belah basirun bata bileng, deh nekalan bata sidam jalam naleng. Ke-mutakalimon nama sifat ke-20, nama tuto bana tegah bana suruh. Mutakalimon nama sifat ke-20, nama tuto bana tegah bana suruh. Yang pun wujud memakna syid kana Tuhan, kedua kidam syid kana kendiletan, yang kele baka berang kajanana tanle, di fon awai syid kana hingga o akhir. Mukhlafatuhu lil hawadisme yang kepet, hana saban pegetanyongan penejut, yang kelimang kiamu binafse, hana hajat ke yang pegat ke tempat dengan tempat Temayang kenam wahdaniyana mesifut,
si dropo getanyakan dua lepet. Yang ketujuh nama sifat dengan kudrah. Dum alamnya dona pejat kuasa Allah. Ngan iradah nama sifat yang ke-8. Nepe tente jejet mungkin berangkaban. Kesekurang nama sifat dengan ilmu. Berangkapuan terpulih Tuhanku. Yang ke-10 nama sifat dengan hayat. Silam mude pagi tanyakan kesiat. Yang ke-11 nama sifat dengan sama. Dena dengar surga tanya meski tak sah. Ke-12 dengan basar nama sifat. Deh nekalan batat dalam suput seput. Dengan kalam nama sifat yang ke-12. Nama tutukan suarahan merupa. Ngan kadirun yang ke-14 nama sifat. Kuasa nutadum alamnya drona pejut. Muridun ke-15 bata hisab. Nepe tente jejet mungkin nana silap. Ngan alimon nama sifat yang ke-16. Jid perkara dumna tepu oleh Allah. Ke-17 nama sifat dengan hayun. Syed ude pagi tanyakan meyofon. Sifat sami'an ke-18 bata kira. Deh dengar ada bacut mesuara. Kesekurang belah basirun bata bileng. Deh nekalan bata sidam jalam naleng. Ke-mutakalimon nama sifat ke-20. Nama tutup bana tegah bana suruh. Mutakalimon nama sifat ke-20. Nama tutup bana tegah bana suruh.